hari ini kita sangatlah bertuah kerana kita dikunjungi oleh seorang doktor yang sangat hebat dan tidak asing lagi dalam bidang kita. Assalamualaikum doktor, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah khabar baik. Okey, saya sangat teruja untuk mendengar pandangan dan pengalaman hebat daripada doktor mengenai bidang ni dan apa perjalanan doktor. Baiklah, saya Puan Kamalia ya? Ya, betul. Baiklah Puan Kamalia, saya sebenarnya menceburi bidang seni, terutamanya seni kraft tangan ini sejak kecil lagi sebenarnya. Saya berasal dari, saya anak jati Kelantan dan mengikuti legasi ayah saya dalam seni kraft, terutamanya dalam seni kraft membina wang bulan terutamanya. Melihat kepada akademik saya pula, saya melanjutkan pelajaran saya selepas sekolah menengah di Sekolah Seni Sarawak yang terletak di Kuching, Sarawak. Kemudian alhamdulillah dengan berkat doa kedua ibu bapa saya telah melanjutkan pelajaran di University of Lincoln dalam Fine Arts BA, di mana yang terletak di Lincoln, United Kingdom. Dan di situlah saya menyambung PhD saya dan mendapat gelaran seorang doktor, alhamdulillah. Dan kini saya kembali di Malaysia dan saya mengajar dalam Fakulti Seni Universiti Malaysia. Wah, subhanallah, satu perjalanan yang sangat hebat dan sangatlah inspiratif kepada kita. Okey, dalam perjalanan doktor yang penuh dengan liku-liku, okey, apa cabaran yang paling terbesar yang doktor pernah hadapi sepanjang perjalanan doktor dalam bidang ini? Perjalanan saya, cabaran terbesar saya boleh dikatakan disebabkan peredaran zaman lah. Sebab melalui peredaran zaman ini seni, terutamanya seni tradisional kita lah banyak berubah. Saya melihat daripada dek masa akibat peredaran zaman, seni kita berubah. Dan cabaran terutama dalam industri seni Malaysia terutamanya adalah untuk mencari pewaris bagi menyambung legasi seni tradisional kita. Itulah saya terkilan sedikit, dan insya-Allah melalui program yang saya ingin anjurkan, saya akan mengemukakan dan insya-Allah saya akan menghasilkan dan memupuk minat-minat anak muda lah, terutamanya dalam bidang seni, terutamanya dalam seni kraft tangan. Masya Allah, pengalaman yang banyak memberikan inspirasi kepada semua. Terima kasih banyak doktor atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Kami berharap doktor terus berjaya dan mampu memberikan inspirasi kepada ramai lagi golongan. InsyaAllah. Dan inilah ucapan akhir saya kepada penonton-penonton yang ada di luar sana dan ada di dalam majlis ini. Saya mengucapkan agar ceburilah bidang seni, agar seni kita tidak pupus. Jikalau bukan kita, siapalah yang akan menerjui seni tradisional negara kita yang tercinta ini. Terima kasih doktor. Baiklah, selamat pagi Cik Julia. Terima kasih kerana hadir untuk mesyuarat kita pada hari ini. Kita teruskan dengan agenda pertama kita, iaitu prestasi syarikat untuk suku tahun ini. Boleh Cik Julia bentangkan laporan? Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Pengarah. Jadi selamat pagi saya ucapkan kepada Tuan. Jadi setakat apa yang saya telah kaji mengenai projek kita, telah naiknya prestasi sebanyak 8%. Maknanya ia telah memberi banyak manfaat lah kepada projek kita kali ini. Lagipun prestasi projek kita ni amat membaguskan juga dari sudut pandangan saya. Baik, terima kasih Cik Julia. Saya rasa kita perlu kawal kos ni. Sila kemukakan cadangan untuk penyelesaian dalam masa 2 minggu ya. Saya bercadang untuk bahawa syarikat-syarikat kita memerlukan pemasaran yang tinggi lah tentang projek kita. Kerana kita memerlukan kos wang dana yang lebih banyak untuk kita menjalani lah projek kita yang akan kita laksanakan.
Seterusnya, bagaimana pula dengan projek automasi kilang Cik Julia? Bagaimana perkembangan terkini? Perkembangan yang saya dapati selama seminggu ini, terdapat ada kelebihan juga yang saya telah lihatlah yang kita dapati kepada syarikat kita. Telah banyaknya prestasi sebanyak 10%, yang bermakna ini telah meningkat secara mendadak lah daripada sebulan yang lepas. Bagus. Pastikan latihan untuk pekerja yang baru dijalankan dengan segera. Ada apa-apa lagi isu yang perlu dibincangkan? Setakat ini tiada apa-apa lagi isu yang terjadi kepada projek kita dan semuanya dalam keadaan yang baik, Tuan Pengarah. Baiklah, terima kasih Encik Julia. Itu saja mesyuarat kita pada hari ini.